Next player kau? Next player aku Pak Jisung. Pak Jisung Pak Jisung ni aku Apa rasa special Pak Jisung ni? dia macam, dia sebenarnya underrated tau. Tapi dia function di waktu yang sesuai. Di mana kalau orang tak boleh nak buat game, masuknya Pak Jisung, game tu berubah. Ya, macam lawan AC Milan lah. Kau tak rasa Pirlo tu nak bunuh diri, kau rasa? Ya. Kerja dia simple. Benda tu tak nampak sangat pun untuk impact nak buat game ke, bukan nak buat game, nak buat goal ke apa kan. Tapi dia punya instruction dia simple. Kerja kau kacau Pirlo. Jangan bagi Pirlo buat pass, jangan bagi Pirlo dapat bola. Sebab dia orang tahu Pirlo tu bahaya. Dan orang yang boleh cover benda tu adalah Pak Jisung. Sebab itulah dia terkenal dengan Tri Langpak. Dia tak penat. Kalau kau tengok balik, kalau korang tengok game tu, korang boleh nampak Pirlo koyak actually passing belakang balik. Tak boleh nak buat game. Tu aku tengok game tu. Sebab Pak Jisung kacau kau-kau macam tu. Betul. So bagi aku, dia ni antara player yang, kalau katanya aku, dia memberi pengingatan lah bahawasanya kau walaupun kau kecil, mata sepet, datang dari Korea, tak ada fizikal, kau actually MVP tu sebenarnya.